Bang. Ha? Dah tarik bateri abang ni. Awak salah kereta ni. Tengok ni. Ni kereta Zeekr bang. So guys, ini dia Zeekr 7X. SUV EV yang cukup unik dan cukup berkuasa tinggi. Jadi untuk video ni, jom saya cerita sikit apa kelebihan-kelebihan yang ada pada SUV ini. Jadi dari segi variant ada 3, ada standard, long range dan juga performance. Untuk depan saya ni ialah yang jenis long range. Jadi yang variant ni sangat sesuai kepada korang yang ada driving range anxiety. Sebab range kereta ni boleh pergi sejauh 615 km WLTP tau. Dari segi charging, ada DC fast charging 420 kW. Di mana dalam masa 16 minit 10 ke 80%. Jadi untuk yang variant ni, dia tak ada macam performance punya variant, di mana dia tak ada yang curtain light kat bahagian depan sini lah. Dari segi storage, sebabkan dia rear wheel drive, kat depan sini ada storage yang kita panggil frunk. Dan storage dia pun cukup luas. Of course, bukan depan saja dia punya storage, kat bahagian belakang pun cukup luas dia punya storage. Jadi dia boleh extend lagi lah. Kalau korang tolak seat ni ke depan, dapat lagi extra storage kat belakang sini. Okay, dari segi storage dia tak habis kat luar saja. Kat belakang dalam ni pun ada banyak. So, boleh tengok kat bawah rear seat ni ada 2 extra storage laci. Tambah juga kat bahagian sini pun ada extra small storage lah. Okay, kat bahagian depan ni, kat belah bawah ada dia punya storage. Korang letak handbag ke apa. Kat belakang tengah sini pula ada lagi storage yang cukup luas. Di tengah ni pula ada 2 cup holder. Kalau tak nak guna boleh tutup. At last dia ada electronic glove box. Satu benda yang korang tak payah berebut kat depan sini, dia ada 50 watt wireless fast charging. Kiri kanan ni. Tak payah berebut lah depan ni. Dan satu lagi benda yang cool dalam interior dia ialah dia ada ambient lights yang akan mengilingi sampailah ke driver seat sini. Jadi guys, untuk yang long range variant ni dia menggunakan 19 inci tayar berserta dia punya suspension pula bahagian depan menggunakan double wishbone, bahagian belakang pula menggunakan multi-link suspension. Tapi kalau cerita yang long range ni pun dah cukup selesa. Kalau nak lagi extra selesa, korang ambil yang performance, dia ada tambahan air suspension. Sekarang ni korang tengok kat bahagian depan ni, dia ada 16 inci infotainment screen yang ada support Apple CarPlay dan juga Android Auto. Dan juga dia pun ada 13 inci instrument cluster. Let's go. Boleh tahan lah dia punya ni pick up dia. And last but not least guys, dia ada total 21 speaker 7.1.4 surround sound. Tu dah guys, Zeekr 7X. Macam power pun power, feature pun banyak. Adakah ini SUV pilihan anda? Komen di bawah. Jom, cepat.